Tapi korang tahu tak, toyol ni sebenarnya dia tak boleh curi duit dalam orang kata kuantiti sekali segedebuk. Contohnya macam contohlah dalam bilik korang ni ada RM500. RM500 ada 10 keping RM50. Dia tak boleh ambil sekali 10 keping tu tau. Dia kena ambil macam sekeping. Ikutlah tiap-tiap malam ke apa ke. Sebab kau sebagai tuan toyol, okay, kau kena bawa toyol kau tu macam petang-petang berjalan-jalan. Ini kalau dekat kampung lah, dekat kampung. Okay, kau kena bawa toyol kau tu pergi berjalan petang-petang. Okay, contohnya kau tunjuk satu rumah. Okay, contoh kau bawa toyol, kau kata, Yul, contohlah nama dia, Yul, malam ni kau pergi masuk rumah si Riani. Dia ada simpan duit dalam almari, dekat drawer nombor 3 ni bla bla bla. Kau kena cakap detail dekat toyol kau ni. Dia bukan pandai tau, dia bodoh sebenarnya. Suruh toyol pergi curi duit dalam kata apa, dalam peti besi dekat bank, dia takkan boleh curi. Sebab apa? Siapa yang tahu peti besi dekat dalam bank tu? Apa, toyol ni pun dia ada cara juga kalau untuk macam untuk kau main-mainkan dia. Salah satu dia orang kata tabur, orang kata kacang hijau ataupun guli dekat sekeliling tempat kau simpan duit tu. Orang kata bila dia nampak guli ke kacang hijau, dia akan leka tau. Dia takkan ingat apa benda yang tuan dia suruh tu. So lately korang ada ke kes hilang-hilang duit ke apa ke? Kita dah hidup zaman moden, okay, logik lah. Kau tinggal pun dekat KL, dekat area Lembah Kelang. So pada aku, setakat toyol berwarna hijau ni kita tak takut sangat, sebab kita dah tahu cara untuk memanipulasi dia. Macam aku cakap tadi lah, kau tabur kacang hijau ke apa ke, ataupun kau buat lah ikut percayaan kau letak pendinding ke apa ke macam tu ke area rumah kau, dia pun takkan berani masuk. Paling kita takut adalah orang kata toyol yang berkepala hitam.